Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian pertama, saya Hakam akan membentangkan analisis awal artikel yang kami pilih. Artikel ini bertajuk Keperluan dan Pembangunan Portal Program Sokongan Kesihatan Mental dan Talian bagi Pelajar Universiti. Artikel ini diterbitkan dalam e-Journal Penyelidikan dan Inovasi pada tahun 2023. Penulisnya terdiri daripada 6 penyelidik dari Universiti Pahang, dari Universiti Malaysia Pahang, iaitu Ahmad Muhaimin Muhammad, Rohana Hamzah, Hadijah Ahmad, Norizan Yusof, Faridah Muhammad Ali dan Muhammad Salihan Al-Hafiz Mat Wajah. Kajian ini meneliti isu sokongan kesihatan mental secara dalam talian, khususnya dalam kalangan pelajar universiti. Baiklah, seterusnya saya akan menyentuh pada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam artikel ini. Yang pertama ialah menilai tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan yang disediakan di universiti. Seterusnya, mengkaji persepsi pelajar terhadap persekitaran fizikal dan akademik kampus. Yang terakhir, mengenal pasti aspek yang perlu ditambah baik bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar di universiti. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan struktur ini dengan lebih terperinci. Secara keseluruhan, artikel ini mempunyai struktur yang sangat teratur dan memudahkan pembaca mengikuti aliran pemikiran penyelidik. Pertama sekali, artikel ini memula dengan bahagian pengenalan yang menerangkan konteks isu kesihatan mental semasa pandemik. Dalam bahagian ini, penulis mengemukakan rasional mengapa intervensi kesihatan mental dan talian menjadi keperluan mendesak, terutama bagi pelajar universiti. Kedua, artikel ini memasuki penyataan masalah yang disampaikan dengan jelas dan disokong oleh rujukan semasa. Penulis berjaya menunjukkan jurang kajian, iaitu kekurangan platform sokongan mental yang dibina berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang tersusun. Seterusnya, bahagian metodologi menggunakan kaedah analisis kandungan terhadap 67 artikel terdahulu. Kaedah ini sesuai kerana artikel ini bersifat konseptual dan bertujuan membina kerangka pembangunan. Kaedah ini memberikan kredibiliti kepada dapatan kerana ia disandarkan kepada bukti dan kajian lepas. Kemudian, artikel ini mengemukakan 3 bahagian pembincangan utama, iaitu yang pertama, menjelaskan keperluan program sokongan kesihatan mental dalam talian. Penulis menggabungkan dapatan beberapa kajian besar untuk menunjukkan peningkatan simptom seperti kebimbangan, tekanan dan kemurungan dalam kalangan pelajar. Perbincangan ini kukuh kerana ia merangkumi perspektif pelajar, faktor sosial serta perubahan tingkah laku semasa pandemik. Perbincangan yang kedua ialah fokus pada proses pembangunan portal berdasarkan model reka bentuk seperti ADDID, AD dan D&Carey dan R2D2. Seterusnya, penulis berjaya mengaitkan teori reka bentuk pengajaran dengan aplikasi sebenar dalam pembangunan portal. Bahagian ini sangat sistematik dan menunjukkan kekuatan artikel dari segi struktur akademik. Baiklah, perbincangan ketiga itu sahaja bagi bahagian pengenalan dan konteks pembangunan portal, termasuk seterusnya saya serahkan kepada data. Seterusnya saya serahkan pemandangan kepada ahli kumpulan yang berikutnya untuk meneruskan analisis wacana, penelitian terus terhadap penulisan artikel dan etika menjadikan artikel ini komprehensif. Itu sahaja bagi bahagian pengenalan dan konteks artikel. Artikel ini diakhiri dengan implikasi kajian yang membentangkan. Seterusnya saya serahkan pemandangan kepada ahli kumpulan yang berikutnya untuk meneruskan analisis wacana dan pematuhan standard. Aspek
penulisan Bahagian artikel. ini menunjukkan Terima artikel kasih. tersebut bukan sekadar teori, Baiklah, tapi mempunyai nilai itu sahaja aplikasi. bagi bahagian pengenalan dan Bahagian penutup konteks pula artikel. merumuskan keseluruhan hujah Seterusnya secara ringkas saya dan serahkan menegaskan kepada bahawa portal seterusnya sokongan saya serahkan kesihatan kemenangan mental kepada perlu ahli pula yang dibangunkan berikutnya secara untuk berfrasa, meneruskan analisis wacana bersistem dan aspek dan berpandukan penulisan artikel. standard Terima counselling kasih. profesional. Baiklah, itu sahaja bagi Secara bahagian keseluruhan, pengenalan dan struktur konteks artikel artikel. ini lengkap, Seterusnya saya tersusun serahkan dan kepada memenuhi ciri penulisan seterusnya akademik saya yang baik. serahkan kemenangan kepada Ia ahli pula yang memudahkan berikutnya untuk pembaca meneruskan analisis mengikut wacana aliran dan logik aspek kajian penulisan daripada artikel. masalah. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aiman dan pada hari ini saya akan membentangkan analisis kebutuhan wacana bagi artikel program sokongan kesihatan mental dalam talian, keperluan dan pembangunan. Seringkas tugas saya adalah untuk menilai bagaimana artikel ini disusun. Adakah hujahnya mengalir dengan logik? Adakah ia mudah difahami dan diikuti? Dan adakah ia mematuhi struktur penulisan akademik yang baik? Bagi memudahkan penerangan saya akan membahagikan kepada 3 fokus yang utama. Yang pertama, menilai susunan dan struktur artikel. Kedua, menilai aliran logik dan kesinambungan bahasa. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan wacana. Ayuh bersama saya. Baiklah, analisis struktur makro. Perkara pertama yang saya analisis ialah struktur makro atau kerangka keseluruhan artikel. Adakah ia tersusun mengikut format saintifik yang standard iaitu IMRAD, Introduction, Methods, Results and Discussion, atau dalam bahasa Melayunya, pengenalan, metodologi, dapatan dan perbincangan. Jawapan saya ialah ya, dan penulis ini melakukannya dengan sangat cemerlang. Artikel ini dilabel dengan sangat jelas yang menjadikannya sangat mudah untuk dinavigasi. Yang pertama, pengenalan dan pernyataan masalah. Artikel ini bermula dengan menetapkan konteks, iaitu pada era pandemik COVID-19 dan menjustifikasi mengapa kajian ini perlu dilakukan. Seterusnya, metodologi kajiannya. Bahagian ini menerangkan dengan tepat pendekatannya, iaitu analisis isi kandungan kualitatif dan dari mana sumber datanya. Seterusnya, hasil analisis data. Ini adalah satu kekuatan utama. Penulis membahagikan hasil dengan sangat kemas, iaitu kepada hasil analisis data satu, iaitu keperluan program, dan yang kedua, hasil analisis data dua, iaitu proses pembangunan. Ini selari dengan dua objektif utama kajian. Seterusnya, bahagian perbincangan juga dipecahkan dengan sangat sistematik, iaitu penulis ini membahagikan perbincangan kepada perbincangan 1, 2 dan 3 yang menjadikannya dan mengaitkannya untuk mencapai objektif yang ketiga, iaitu menghasilkan panduan. Dan yang terakhir sekali, penutup. Artikel ini ditutup dengan satu penutup untuk merumuskan keseluruhan hujah. Baiklah, bagi fokus yang kedua, iaitu analisis koheren dan kohesi aliran wacana. Seterusnya, saya melihat kepada gam ataupun pelekat yang menyambungkan idea-idea ini, iaitu koheren, ketuhan logik, dan kohesi, kesinambungan bahasa. Bagi segi koheren, iaitu logik, aliran logik artikel ini sangat utuh. Ia bergerak dari, yang pertama masalah besar, iaitu kesihatan mental pelajar yang terjejas. Tapi ada halangan, iaitu perintah kawalan pergerakan, iaitu menghalang bantuan fizikal. Dan cadangan penyelesaian, program sokongan dalam talian dikenal pasti sebagai alternatif. Kemudian ada masalah baru. Kita perlu kaji bagaimana untuk membangunkan platform ini. Dan seterusnya, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti keperluan dan proses pembangunan platform inilah. Dan nampak, artikel ini bergerak daripada masalah, pada halangan, cadangan penyelesaian, masalah baru, dan seterusnya penyelesaian lagi sekali. Iaitu ia sangatlah koheren dari segi logiknya, sangat jelas. Baiklah, dari segi kohesi pula iaitu bahasa, penulis menggunakan penanda wacana ataupun signposting dengan sangat berkesan untuk memandu pembaca membaca artikel ini. Pendekatan ataupun perkataan seperti oleh itu, namun sedemikian, manakala dan seterusnya digunakan secara konsisten untuk menyambungkan satu idea ke idea yang seterusnya. Terdapat juga pengulangan kata kunci yang penting, iaitu kesihatan mental dalam talian dan juga portal yang mengekalkan fokus pembaca.
Bagi fokus yang terakhir iaitu kekuatan dan kelemahan wacana. Berdasarkan analisis tadi, berikut adalah rumusan kekuatan dan kelemahan wacana artikel ini. Bagi kekuatan yang utama, yang pertama, struktur yang sangat jelas. Penggunaan tajuk dan subtajuk yang jelas seperti hasil analisis data satu, perbincangan satu adalah kekuatan terbesarnya, iaitu pembaca tahu dengan tepat di mana mereka berada dalam hujah penulis tersebut. Yang kedua, penyelarasan yang sempurna. Terdapat kaitan terus-menerus antara objektif kajian, hasil analisis dan perbincangan, iaitu artikel dan hal ini bermaksud bahawa artikel ini dan penulis ini menepati janjinya untuk memahamkan pembaca. Baiklah, seterusnya kelemahan ataupun cadangan penambahbaikan bagi artikel ini. Sejujurnya sangat sukar untuk mencari kelemahan struktur dalam artikel ini kerana penulisnya telah buat dengan sangat kemas. Namun jika dipaksa, sebenarnya wujud sedikit pertindihan ataupun overlap antara bahagian hasil analisis dan perbincangan. Contohnya, hasil analisis data 2 membentangkan model-model pembangunan yang ditemui dalam literatur. Namun, perbincangan 2 pula kemudian membincangkan model-model yang sama. Walaupun perbincangan itu ada menambah sintesis baru, iaitu seperti membandingkan dengan model yang lain, perpisahan ataupun pemisahan antara melaporkan hasil dan membincangkan hasil boleh dibuat dengan lebih kemas ataupun lebih cekap dan tajam lagi pada pendapat saya. Baiklah yang terakhir dari saya. Secara kesimpulannya, dari segi keutuhan wacana, artikel ini adalah salah satu contoh penulisan akademik yang sangat cemerlang, kemas dan sangat berstruktur. Strukturnya yang sangat logik dan eksplisit, sangat membantu pembaca untuk memahami hujah yang kompleks, menjadikannya satu wacana yang sangat utuh. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada Nisrina untuk analisis sumber dan rujukan. Terima kasih. Jenis-jenis rujukan yang kami senaraikan dalam slide ini diperoleh daripada hasil pembacaan dan kajian terhadap jurnal yang telah kami rujuk. Kami mendapati bahawa ada 4 jenis rujukan iaitu jurnal akademik, laporan organisasi, proceeding dan artikel media. Bagi rujukan akademik, membawa maksud kepada sumber rujukan penulisan yang standard dan berkualiti tinggi untuk membantu pelajar menghasilkan penulisan baik. Laporan organisasi membawa maksud kepada dokumen atau terbitan rasmi yang menghimpunkan kertas kerja yang dibentangkan dalam sesuatu persidangan akademik atau seminar ilmiah. Seterusnya, proceeding iaitu koleksi kajian atau penyelidikan yang telah dibentangkan oleh penyelidik semasa persidangan. Dan yang terakhir, artikel media, tulisan yang diterbitkan dalam saluran umum seperti majalah, surat khabar, blog atau laman web berita. Ia ditujukan kepada khalayak awam dan bukan kepada komuniti akademik. Jumlah keseluruhan rujukan bagi jurnal ini adalah sebanyak 67 buah rujukan, iaitu jurnal akademik mempunyai 56 buah rujukan, laporan organisasi 1 rujukan, artikel media 1 rujukan, dan proceeding mempunyai 5 buah rujukan. Baiklah, kita beroleh kepada jurnal akademik. Nilai sumber jurnal akademik adalah sangat kukuh untuk hujah akademik. Format APA-nya pula kebanyakannya lengkap, tetapi ada beberapa perlu pembetulan kecil seperti DOI dan italik. Kesukaran citasi ini adalah sangat mudah kerana mempunyai untuk hujah empirikal, iaitu sesuatu yang berdasarkan pengalaman, sistematik dan intervensi. Seterusnya adalah laporan organisasi. Nilai sumber laporan organisasi adalah bersifat praktikal sesuai untuk hujah kompetensi terapi. Format APA-nya pula perlu diformat sebagai laporan organisasi. Kesukaran citasi ini adalah bersifat sederhana kerana sesuai untuk hujah sokongan bukan empirikal. Selain itu, proceeding. Nilai sumber bagi proceeding adalah terhad sesuai untuk hujah teknikal atau sejarah. Format APA-nya pula adalah beberapa tiada DOI perlu semakan semula. Bagi kesukaran citasi proceeding ini, ia bersifat sederhana sehingga sukar kerana ia bergantung pada konteks hujah. Bagi yang terakhir adalah artikel media. Nilai sumber artikel media adalah lemah untuk hujah akademik sesuai sebagai contoh sosial. Format APA bagi artikel media pula perlu diformat semula sebagai artikel majalah.
Dan kesukaran sitasi ini adalah bersifat sederhana kerana tidak sesuai sebagai bukti utama. Okey, seterusnya mari kita masuk kepada menganalisis kejelasan penulisan. Apakah itu menganalisis kejelasan penulisan? Menganalisis kejelasan penulisan itu dia merupakan perbuatan atau proses menilai tahap kejelasan teks dalam sesuatu penulisan yang bertujuan untuk disampaikan kepada mana pihak supaya maklumat dapat diterima dengan tepat, teratur dan jelas. Menurut Aziz Saleh 2007, kejelasan penulisan dia merupakan isi kandungan yang jelas, tepat dan mudah untuk difahami oleh mana-mana pihak. Okey, antara gaya bahasa akademik yang digunakan dalam jurnal ini adalah gaya bahasa formal. Antara ciri-cirinya adalah menggunakan laras bahasa baku, tidak emosional dan tidak menggunakan kata singkatan. Contoh ayatnya adalah, kajian ini bertujuan mengenal pasti keperluan dan pembangunan portal program sokongan kesihatan mental bagi pelajar universiti yang seterusnya dijadikan panduan penghasilan portal sokongan kesihatan mental. Okey, seterusnya adalah gaya bahasa ilmiah ataupun saintifik. Antara ciri-cirinya adalah menggunakan istilah teknikal dan konsep akademik yang tepat berdasarkan disiplin ilmu. Contoh ayatnya adalah, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu analisis isi kandungan dokumen kepada sejumlah 67 artikel diperolehi dari pangkalan data Google Scholar yang mempunyai tajuk berkaitan tema, objektif kajian, keperluan dan proses pembangunan portal program sokongan kesihatan mental dalam talian. Okey, gaya bahasa seterusnya adalah gaya bahasa expository iaitu penerangan fakta. Antara ciri-cirinya adalah menjelaskan konsep, teori dan dapatan secara terperinci yang bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pembaca. Contoh ayatnya adalah, perkhidmatan dalam talian mampu mengurangkan kekangan perkhidmatan bersemuka seperti kos, masa dan kebolehcapaian serta capaian meluas. Okey, gaya bahasa yang lain pula adalah gaya bahasa koheren dan kohesif. Apakah itu gaya bahasa koheren dan kohesif? Gaya bahasa koheren dan kohesif adalah gaya di mana menggunakan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, di samping itu dan sebagainya. Contoh ayatnya adalah, namun demikian, pembangunan platform program sokongan memerlukan kajian awalan bertujuan mengenal pasti kewujudan faktor, keperluan dan panduan proses pembangunan berdasarkan tinjauan literatur. Okey, gaya bahasa yang terakhir adalah gaya bahasa berasaskan sumber iaitu sitasi dan rujukan. Antara ciri-cirinya adalah memetik sumber ilmiah menggunakan gaya APA. Hal ini bertujuan supaya menandakan penulisan berasaskan bukti dan etika akademik. Contoh ayat dalam jurnal ini adalah, menurut Barak ETAL 2008, terdapat implikasi yang hampir sama dengan hikmat psikologi secara bersemuka, bahkan mungkin memberi kesan positif terhadap perubahan perlakuan. Sally dan Alex 2011 serta membantu mengatasi masalah stigma negatif. Barney ETAL 2006. Okey, mari kita masuk kepada kebolehbacaan. Apakah itu kebolehbacaan? Kebolehbacaan itu merujuk kepada proses menilai sama ada teks yang dihasilkan itu sukar atau mudah untuk dibaca dan difahami oleh pembaca. Ia melibatkan faktor bahasa, struktur ayat, susunan idea dan penggunaan istilah. Okey, mari kita masuk kepada faktor bahasa. Jurnal ini ditulis menggunakan bahasa formal dan akademik serta ayat yang ditulis dalam jurnal itu ayat yang dramatis. Selain itu, jurnal ini juga mempunyai struktur yang teratur dan istilah teknikal yang tepat. Dan akhir sekali, jurnal ini juga mempunyai objektif dan tidak bersifat emotif serta menggunakan penanda wacana yang sesuai dan relevan. Namun, jurnal ini mempunyai struktur ayat yang panjang dan kompleks. Ini menyebabkan pembaca sukar untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Dan jurnal ini juga menggunakan ayat pasif dan ayat majmuk yang bertingkat. Tetapi, jurnal ini mempunyai aliran idea yang logik dan teratur. Okey, dari segi susunan idea pula, jurnal ini mempunyai susunan yang teratur dan logik serta mempunyai urutan idea yang sistematik. Selain itu, jurnal ini juga mengekalkan pola ayat penata dan menonjolkan objektiviti dan ketepatan maklumat. Tetapi, jurnal ini mempunyai susunan ayat yang terlalu padat dan syarat dengan maklumat. Ini menyebabkan
pembaca sukar untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Okey, dari segi penggunaan istilah pula, jurnal ini menggunakan istilah akademik dan teknikal yang tepat serta konsisten. Selain itu, jurnal ini juga mengekalkan konsistensi penggunaan istilah. Okey, akhir sekali mari kita masuk kepada usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam teks supaya penulisan menjadi lebih jelas. Okey, yang pertama dari segi bahasa dan gaya penulisan, penulis boleh menggantikan penggunaan bahasa yang bersifat tidak formal kepada bahasa yang lebih akademik dan bersesuaian dengan konteks penulisan ilmiah. Selain itu, dari segi struktur ayat pula, ayat yang terlalu panjang boleh dipendekkan supaya mesej yang ingin disampaikan lebih jelas dan mudah difahami. Seterusnya, dari segi penggunaan istilah pula, perkataan yang terlalu umum boleh digantikan dengan istilah akademik yang lebih khusus dan tepat bagi mencerminkan konteks penulisan ilmiah. Seterusnya, dari segi susunan idea pula, perenggan boleh disusun semula agar aliran hujah lebih logik, teratur dan mudah difahami oleh pembaca. Dan akhir sekali, dari segi kejelasan mesej, setiap ayat perlu disemak bagi memastikan maksud yang disampaikan jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Okey, secara keseluruhannya bagi penutup semua pembentangan yang kami terangkan ini adalah jurnal ini berjaya membincangkan topik yang dikaji dengan jelas dan tersusun. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi gaya penulisan, penyusunan hujah dan isi kandungannya, tetapi ia tetap memberi sumbangan yang bermakna kepada bidang kajian yang berkaitan. Analisis ini juga menunjukkan bahawa penambahbaikan dari aspek kejelasan bahasa dan ketetapan istilah boleh meningkatkan mutu penulisan jurnal ini.